Okay, hari ni saya nak tukar seat cover. Seat cover untuk saya punya motor ni. Nampak dia dah koyak sini. Dia dah lusuh lah. So kat sini, so saya nak tukar. Yang baru saya dah beli. Dan kita kena buka dululah. So kalau kita nak buka ni, kita first kena cabut absorber dulu. Cabut absorber. Dan dalam sana ni ada skru 4 biji. Dan kita baru boleh keluarkan seat ni lah. Dan kita boleh buat projek. Okay, jom. Okay, saya gunakan ni panggil pelayar muncung bengkok depan dia. So okay. Okay, next step kita kena buka skru ni. Saya guna